Okay. So you nak sekarang nak buat sensitivity analysis for temperature je kan? So sebab you dah ada 2, yang ni I rasa you buat untuk 2 temperature. oh, dua-dua pun temperature. Maybe just klik satu dulu Apa untuk bezanya? satu is even 90 saya rasa. Satu is 110. Rasa lah. Tak ingat dah. Sama kan? Sama je. Sama? Okay, ambil satu je lah. Satu je lah. Lepas tu active. So define. Active, define, tabulate. Boleh run rasa. Run je. The equation oriented and equation management. Equation oriented. SM tu apa pula untuk menjadi macam ni? Kita tekan next. Just klik je. Kalau okay. Sekejap. Kalau I reset dulu boleh? Boleh. Tekan okay macam cepat pula. I tak berani lah. I tekan okay Okay. You okay Ya, okay. Sebab saya pun tak tahu. Itulah. Try and error kan. Yang you buat semua I tak pernah tengok lagi. Oh, yang ini. Macam masalah semua I tak pernah lalui. Oh, sebab bila saya run yang simulation kan, dia keluar result. Saya assume betul lah kot. Sebab sebelum ni ke merah. Oh, klik di situ. Dia tak keluar kalau I. Dia akan keluar graf ke? Yo. Selepas yang sensitivity, apa lagi yang perlu diklik dibuat habis? Sensitivity tu habis kan? Selesai kan? Oh. Yang tu je setakat ni yang you belajar kan? Ya. Cuma ni nak run tu pun tak boleh. Yang you dapat graf yang ada tak JJ buat itu yang tu daripada sensitivity lah. Sensitivity. Oh. Tapi tak keluar result ni. Input is complete kan dia kak? Complete lah. Why? Not synchronized. Ya ada buat ke equation oriented dengan sequential modular ni? Tak ada. Apa benda? Cancel? Kalau cancel, okay. Ini? Ni bukan result dia ni. Bukan Tertiba Run again. Oh memang ni yang langsung. Oh okay. Kalau tu tekan run ni katanya dia boleh lah. Oh. Dia akan keluar results. Yang kemarin saya just try tekan sensitivity. Kononnya kan. Result. Lagging pula. Lagging? Okay. Dah upgrade pun lagging. Parah ni. Baik saya tak pergi semalam loh. Yang ini Dia keluar sebab tengok sensitivity kan. Ya, memang ini lah dia punya tu. Oh. Ya, dia very temperature. Tapi graf tu? Sekejap. Okay. So I rasa mungkin lepas ni tengok kat sini ada tick tu kira okay lah tu. Okay. So ini you buat 11 points kan, 11 intervals. Ya. Lepas tu temperature. Lepas tu you nak Yang tu tengok produk. So you Memang betul lah yang lepas tu klik custom. Oh. Lepas tu yang ni I set this bawah. Selalu I ambil ni sebab kita vary temperature kan. Temperature. So kalau nak tengok trend semua you select all lah except ni. Okay. Lepas tu okay. you ambil 4 ni as your y axis. Okay. Antik dua di atas Tapi satu boleh. Okay. Oh, Masya Allah. Okay, naik. Y axis map. Single y axis. Dia sediakan merge semua. Okay. Artinya saya nak copy semua graf nanti just ubah-ubah itu je lah. Maksudnya? Maksudnya saya nak ambil gambar ini. Artinya saya klik satu-satu lah. Maksudnya klik screenshot ke? Just copy macam selalu kita buat JJ tu buat just screen cut and then paste tu. Betul. Oh. Tapi itu duit di copy, I tak sure dia macam copy macam mana. Saya boleh buat loh. Yang klik kanan tu kan. Mana you punya glycerol biru tak nampak. Tak ada. Artinya maybe sebab the reason why maybe
fully converted. Oh. Maybe. Sebab yang tu memang kita nak tahu, kalau based on kinetik saya, glycerol tu daripada 100 to temperature, various temperature kan, dia totally 100% Oh. convert. Maybe tu lah punca dia tak nampak maybe lah. Tapi Ini ada, tapi kecil sangat dia punya point. 0.2. Kecil lah. But TBA convert. Tapi I klik je kan? Ke I tak klik? Tadi you klik 4 kan di atas. Okay. And then yang macam tu, yang Yang apa tu? yang graf. Yang apa nama? Yang guna formula tu. Yang mana? Formula tu. Ataupun saya copy grafik ini dulu pun. Yang first tadi yang di mana? First maksudnya? Asal dia besar. Maybe klik kanan. Dia boleh Zoom. No, zoom try. yang tu zoom out. Zoom out Ke zoom full? Zoom full. Full pun tak nampak. Fit tu. Astagfirullah. Zoom up. Fit. Ada ke tak ada? Tak ada. Zoom up. Zoom out. Redraw maksudnya? Semula. Dia generate balik. Cuba try. Kan hilang. Tak apa, boleh generate balik. Ataupun klik yang lain dulu Yang lain maksudnya? Artinya Boleh tutup kot, tutup balik. Tutup ni, buat balik. Senang je. Custom. Oh, custom. Artinya saya silap. Saya tekan yang graf itu. Yang mana? Yang tekan sensitivity tu ke? Oh. I tak pernah try. Oh. So, buat nak tengok trend. Okay. Saya nak copy yang graf ni Harapnya dia fit balik. Allah. Sama. Zoom out je lah kot kan? Okay. Boleh. Dia tak ada size resize je. Sebab selalunya memang dia macam Badan semua. zoom out ke? With this is doesn't work. Yang dia ajar yang atas ni kita standardize 111 tu kan. Yang maksudnya 111? Kan di atas dia ubah itu. Di atas ni dia boleh similar kan, atas ni is dia punya scale is 1. Oh ya ke? Ya. Tak pernah. I tak pernah buat. Dia jaya-jaya Dia buat yang slide tu. Oh, I tak perasan. I tak fokus kot. Yang tu dah malam kan. Mana ni? Kenapa tak zoom out? Ni apa? Mana tu? Really? Oh, really? Tadi ke? Like no difference pun. Oh dah full. Yang ni? Hilang pula dah. Baran lah. Ataupun tekan yang ni Apa? tapi yang bawah kan, kalau kita maximize kotak tu. Astaga. Lagi teruk. Tekan apa tadi Cikgu dengan anak murid kau. Tak, dia dah boleh. Cuma dia terzoom in saja. Dia memang dah ada result kan. Lepas tu hantar slide ni dengan prof. Apa benda ni Jack? Dia tak nak zoom out. Fade pun tiada. Zoom. Sebab kalau dekat simulation tu dia kan boleh tekan ni, dia macam tengah semua. Aduh mak. Kenapa bah? UTP ramai juga kan. Budak-budak Sabah Sarawak. Ramai kan. Mana macam okey sikit. You all dapat scholarship memang Petronas kan? Tak semua. Tak semua juga? Tak, ada yang marah, ada yang banyak lah. Zakat UTP ke. You dapat Petronas kan? Selalunya yang Petronas best student kan? Tak ada biasa je kot. I biasa je. No. Okey lah, sekolah dulu kot lah biasa. Masuk ATP dah macam malas aku nak lebih-lebih. Dah penat lah. Tapi chemical engineering ramai yang satu batch. Ramai? Ramai Chemistry je tak ramai macam I. Oh, you chemistry. Oh. Tapi I applied. So I macam in between.
Dua-dua Applied tu boleh. chemistry. Engineering boleh, ni boleh. Yang kami ni dekat sana chemical engineering and applied sebab share Oh, lab. Oh, try lagi lah. okay. Tapi style graph dia masih sama. Kenapa entah. Terus nak tekan satu je ni. Generate graph. Ni cantik graph dia tapi macam mana? To reduce. Saya nak ambil gambar tu dulu. Kalau you copy je boleh ke sekejap? Ni dah besar daripada ni. Macam mana ni tarik? So you paste kat. Copy ni. PowerPoint kan. Yang ni yang saya prepare present untuk prof. Sekali laptop ni dipegang oleh technician. Hampir. So you paste kat prof hari ni tak? Ini tak, saya dah jumpa tadi. Saya dia macam, saya tengok style dia, dia tak mengharap you complete ke tak. Macam tadi kan prof yang waktu hari tu lah saya pergi jumpa dia. Dia just you ada sesuatu untuk report you punya professor dia. Ni tak macam, memang macam ni sampai hujung dia dia complete dia complete graph ni. Sebab dia sampai temperature yang you set 500. 500. Ni yang suggestion dari prof. Sebab hari tu saya guna sampai 200. Dia cakap why not you untuk sampai 1000 dia cakap lah. Vary temperature. Okay, ready the next untuk the next graph tu. Yang first tadi nah. Yang apa maksudnya? Yang ada 3 tu dia. Yang ni yang yang ni. yang ni Yang 3 tu. Yang first tadi yang ada nampak tadi, yang ni tadi Yang ni lah. yang ni memang satu ni je yang graf dia. Saya baru buat satu. Biru dia tak nampak ni, glycerol tak nampak. Okay. And then ก่อนสั่ง So you nak ไม่อาจารย์บอกให้เรียงตามรหัสต้นๆจะได้ไปก่อน แต่พี่ยังไม่ได้เรียงตามแบบเป๊ะๆนะคือพี่จะเรียงตามแค่ระดับ หมายความว่าไงอ่ะนะค ส รับ มมติมันมี6 3 6 4 6 5เนี่ยพี่ก็เรียงตามแค่นั้นแต่พี่ไม่ได้มานั่งเรียงเลขข้างหลังตอนอะไรนั้นนะ kita baru buat temperature. ya, Okay. Lepas tu you nak apa pula? เอ๊ะแล้วทำไมผมอยู่ apa lagi yang you analyse? ก็ Pressure คือ you. เอาเลขแรกๆขึ้นก่อนเนี่ย Pressure saya tak ada sebab ต้นขึ้นก่อน pressure tu 6 3 6 4 hanya satu je yang kami guna, satu one bar. Okay. Lagi? Based on times dengan itu je. Time tak boleh kan? Ya, time tak boleh. Temperature dah. Maybe okay. Tak apa, yang tu sampel. Tapi tadi you ada 2 graf yang you tunjuk kan? Satu je. Satu memang itu kan? Benda yang sama je, cuma tadi I tutup buka balik. แต่ท็อปิกผมยังไม่ได้ Tak nampak. Berarti boleh tengok graf tu balik. ใส่ไหมล่ะจะใส่เพิ่มไหม Plot ni. แต่ถ้า Oh, just klik dekat itu ผมว่า synchronization on the effect of CO2 มั้งที่ผมเห็นนะ Glycerol to the ratio. CO2 effect. Sekarang yang tak nampak. Blue pun tak. Yang ini kenapa dia di atas? Ya. TBA kalau ikut eksperimen you macam mana? TBA dia sebab dia reactant, Okay. dia memang akan decrease lah. Tapi ni dia macam เขาให้ตัดเป็นโค้ดเอานะ flat. Maksudnya tak jadi เวลา apa-apa. ถามบอกไปยกมือแล้วบอก Spectator je. Glycerol. Katanya dia akan decrease sampai kosong lah kan? Dia umpama glycerol lah. Maksudnya glycerol pun tak nampak ni. Glycerol habis maybe lah sampai 500 kan. มันจะบอกเลข Yang ini kenapa dia tak berubah? Tak convert. Mungkin Tapi- something ก็ in คื your อตอน flow เช้า sheet ผม lah ไปนั่ง kot. ฟังกับคำถามเดียวใช่ปะ Okay, เอา we'll ไหน try ก็ได้ again. ถูกปะ Artinya dia end memang kat sini ya untuk อารมณ์ sensitivity dia. เรา Dia เป็น mesti complete di sini. สปีกเกอร์อย่างเงี้ยอาจารย์เขาอยากให้เรานั่ง Kalau yang ni kata nak buat yang เพื่อที่จะรอแต่ถ้าเราเป็น Maybe because ขอ of งผมอ่ะมันบ่ายนะ dia ada right di sini. ไม่ใช่เหรอ Dia suruh for difference. Sekarang saya try sampai 500. Maybe saya akan kena buat vary dia. Oh, macam tu lah. Tu.
เพราะตอน to นี้ see ส the ติ๊กเกอร์ไม่มา different. ไง Okay, okay, okay. Kalau setakat itu okey lah. Okay. Tu yang Ford Fortune, Run tu Ford Run. untuk letak formula tu lah macam. Okay. And ตอน then แรกคนนั้นใส่ว่า ไม่รู้ว่าก็ไอ้คนใน sekarang คอสตูมมั้ง yang first ni kita kena tulis yang Tulis dia punya Jadi formula dia punya akan- formula. Let's say macam nak buat methane conversion, dia letaklah formula methane conversion. macamnya kena tahu dia punya เขาไม่อยากออนไลน์เขาบอก apa nama ก็ไม่แต่หมายถึงว่า komponen การเรียน punya เชิญคนมา formula ยาก atau กว่า macam CH4 macam tu lah มัน methane ก่อนโควิดไงเดี๋ยวนี้ Kalau yang case I tu พอหลังโควิดมันก็มีพวกสองพวกซูมไง ที่ mana สื่อ dia? คือถ้าชวนแบบ Macam methane conversion. แบบ Oh, ya, Allah faham. ออนไลน์อ่ะโอเคมันจะ access มันเยอะกว่าเพราะเขาก็พูดจากที่ทำงานเขาที่บ้านเขา yang persen ni memang dia punya formula macam ni lah. Sebab nanti kita ada darab 100 lah. Oh, I tak ingat lah formula dia apa. CH4 in tolak out ke apa? yes, saya mau tahu kat sini yang dia akan letak Macam like, formula. Okay. so let's say you nak buat Oh, ni inlet kan. inlet. Okay. So nanti you type je lah formula kat sini. CH4 contoh kan. Contoh-contoh. Inlet Kita CH. nak buka yang kat laptop I tu je. ผมเกรินเลยที่ผมไปฝรั่งเศสไปผมเขาเลือกขึ้น Yang อ ni ธิบาย apa? ภาพแล้วก็ผล Initial dengan แค่นั้นพอ oh แล้วก็เอาเปเปอร์ประกบว่าเรฟเฟอเรนซ์ oh okay okay. พอแล้วมั้ง ถ้าเกิดใครของเขาก็ได้มันแค่3 นาที Darab dengan 100. ประเด็นคือผมต้องแบ็กกราวด์กลับไปที่ อันนี้ผมด้วยไหมเนี่ยไม่ต้องมั้งก็คือบอกงาน ไม่ก็ เขา พูดไม่ก็คือ Yang ini tu siapa yang install? พรีเซนต์ no. ชุดนี้ Buat sendiri. ต้องการ Oh, sendiri. I kan beli kat Shopee. Oh. ตูเขา Download sendiri. อินตัวไออาร์ของปฏิกิริยา boleh, I tambah rank, ตอน okey. ที่บ้านปฏิกิริยาขาวๆแล้วก็บอกว่างานนี้ Dan memang laptop I slow. Sebelum ni I nak buka Word pun 10 minit. Namanya laptop I. Sama. Ini berat. Lepas tu sekejap lagi saya plan ni saya nak tukar bateri. Tapi jangan cakap mereka. Kan kena report lagi kan. เพื่อจะได้แจก